Set awak, macam mana raya pertama set awak? Raya pertama Cik B, kita orang pergi melawat kubur arwah Umi Cik B dulu. Sudah-sudah pada maya raya tu, semua akhir dikumpulkan dekat kubur ni lah. Untuk mendoakan kepada arwah-arwah yang telah meninggalkan kita gitu. Lepas pada sudah tu, kita orang balik lah. Balik makin-makin hudu-hudu. Lepas tu, bagi duit raya. Hari ni sehari ke, pakai duit lako ko hairuhi ni lah. Ya Allah letih lah. Kek jadi mentadak, kek jadi mentadu. Dia guling. Bak guling tu tak sedut royak lah set awak. Zaman law ni canggih set awak. Orang tak berubah dah dalam siapa-siapa raya. Duit raya pakai QR. Tengok tu. Musim-musim boleh duit raya QR. Jangan lah. Cik-cik dia awak syarat nak duit raya kena patung dulu. Tengok mak kembang sama osu dia. Duk adik belakang tu. Sebabnya tak jumpa lagi cari patung. Tak boleh nak salih lagi cik-cik dia. Ngelah-ngelah baru boleh mari salih. Tu pun patung tak tahulah ke mana-mana lagi. Lepas pada salih-salih raya tu, kita pergi pula besuk rumah kakak Cik B. Janganlah jumpa lalu lah. Alik belah family Cik B pulaknya. Macam-macam makan lah. Si awak sudah-sudah kenyebot perut belakang tu, kita pergi OOTD. Janganlah. Mari OOTD di Sejid Yuniza. Masya Allah ramanya orang. Beriak uak orang perulat pos rumuk ni. Tapi nak ayak buinya, memang masjid ni lawa dan memang sangat klasik si awak. Nak sukanya lawa berdoa ke. Family Cik B tak ada gambar sebutih habuk. Ada gambar Cik B, ada gambar dengan kembar. Tapi kat cukup 7 orang family tu tak ada. Ya Allah. Nak ayaknya bersungguhnya ada bergambar ke. Siapa kau cabut cucuk-cucuk sanggup. Janganlah. Tapi kat gambar family 7 orangnya tak ada. Gitulah si awak. Siapa kau petai tu, cik-cik dengan mama pun balik lah. Kita orang sambung beraya pula rumah mami. Janganlah. Ni nak bagi duit raya pula. Nanti cik bisa sambung part tu. Janganlah pok teh dia bagi duit raya banyak.